sepupu saya yang dah pencen cikgu. Yalah, dah buka lah. Rambutan, durian. Jadi penumpang bersiang siung mencari gate masing-masing. Utara Sweden, di selatan perlahan-lahan Qatar Airways. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi episod terbaru saya, Kamar Abdul, Hibiscus by Kamar. Hari ni nak buat satu episod istimewa. Kita ke mana Amin? Jelai Negeri Sembilan. Jelai Negeri Sembilan, destinasi pertama kita. Ada homestay ya? Homestay. Kita nak rehat, nak beraya-raya. Kemudian kita akan menuju ke Johor, ke Masai. Nampak tak? Kita kancing kecil depan tu. Menuju ke Masai. Kita nak perjalanan, nak berhari raya, nak merasai suasana di Malaysia. Saksikan video ni sampai permulaan sehingga ke penghabisan. Kita berada di tour yang kedua ni ya. Plazatul Lekir. Plazatul Lekir. Apa nilainya? Mr. Aziz kat depan. Touch and go. No pay, no run. Perjalanan singkat sekarang ni daripada Kuala Selangor tadi, tuju ke arah Kuala Selangor, masuk kita berhenti rehat di Dengkir Selatan, RR Dengkir Selatan. Suasana pukul 4.20 pagi. Memasuki Lebuh Raya Utara Selatan, exit Dengkir, pahala ke Negeri Sembilan. Tempat ni cantik. RNR Seremban, arah selatan. Tempat yang selesa, besar, berbagai facilities. Okey adik, we go now. Omban, somewhere here. Yes, somewhere here. Not Omar, the granddad. We are heading to south of Malaysia, on the way to Melaka from Negeri Sembilan. Kita keluar tol Simpang 4. Simpang 4 ke mana? Tampen ni. Dan masuk ke jalan biasa. Kita ke di Alur Gajah sekarang ni, Alur Gajah Melaka. Adik, we are in Melaka now, adik. In other state of Malaysia, Melaka. Sana tak tahu pasal mana. Sana ke dekat Alur Gajah. Yang pasal turun ni, Tengok jalan signboard tu dia sepadan dengan Negeri Sembilan. Dodol, okey. Dodol Station. Melaka terkenangan Dodol sebagainya. Titik rendah kawasan dia. Kita berada kat mana ni? Jalan Tampen ya. Jalan Tampen nak ke mana ya? Ke Jelai ya? Ke Gemas. Kita datang daripada Alur Gajah ya? Ke Gemas. Okey. Kita tunggu Abang Azli. Sepupu saya yang dah pencen cikgu. Duduk di Rembau tapi memang merata-rata lah breakfast sebagainya. Sekejap lagi kita akan jumpa dia. Kita Assalamualaikum. Kita rakamkan pertemuan yang tak dirancang tapi jadi. Assalamualaikum bang. Masya-Allah.
kita sekarang ni berada di Segamat. Segamat ni bandar tengah-tengah Semenanjung Malaysia, sempadan Johor dan Negeri Sembilan Pahang kan. Itulah. Kalau kita tengok jaringan kereta api ke ada, Gemar Segamat lah. Ni jalan kereta api lah. Nampak? Betul. Kalau Saudara, mak saudara Belamin. apa dia Dan ziarah. Rumah kat mana? Kat Caah ya? Kalau orang tu tak tahu, Dijamu dengan mi goreng. Abang Aziz. Oh, happy dia Abang senang Aziz. aja. Dengan Anak pun Allah pa Allah. pada Satu Al-Fatih. je, Allah. Landed sana. Di tidur. Bawa aircon. Letih. Paling yang paling putih ya. Dia nak balik ni, dia balik beraya di island lah. Baru sampai hari Khamis. Daripada island baru sampai Khamis. Video apa? Tak balik ke island. Nak hantu anak ni. Dah seminggu dah kontingnya. Benda tu yang kecil. Sekolah di Terengganu. Yalah, dah buka. Ha. Dah buka kan. Buat surat tu. Pagi ni saya berada di kebun saya di Kuah Pengkalan Ajar. Di suasana kebun telah boleh terangkan oleh yang tolak minggu lepas. Cantiklah, tidak ada semak-samuk dah. Kita tengok ada pokok duku, durian, stol, pokok durian. Ujung tu ada petai. Dia elok dia kalau tanam sawit dia. Molek sangat Sebjana mata memandang, nampak. 2 ekar kebun. Ada pokok durian dah berbuah, ready untuk berbuah. Bunga dia Jadi itulah dia Dia tolong. Pertama kita akan bajakan baju buah. Baju buah dia panggil. Baju buah. Kita baja mulai minggu depan. Sebab buah dah naik. Betik-betik apa? Putik-putik dah mula tumbuh. Harapnya akan memberikan hasil tahun ni. Kalau kita tanam sawit ni, kita tak perlu buang sebuah pokok tak. Mana pokok yang perlu sajalah. Dan pokok yang boleh pakai kita tinggal lah. Pokok ni apa ni, Din? Ni duku, rambutan. Rambai apa? Rambai sana tak? Rambai. Masya-Allah. Cantik kebun ni. Telah pun dibersihkan. InsyaAllah kita akan jaga. Pokok apa ni? Ni rambutan. Rambutan, Banyak duku. Duku banyak. Duku yang kuning tak? Duku banyak. Okey. Kalau buah ni semua buah ni tak? Patutnya. Rambutan. Itu apa tu yang tu? Duku tak? Duku juga je. Rambutan, durian. Cantik dah. Gejangnya duku pondok. Kita harap tahun ni memberikan hasil. Ada duku, rambai, stor, durian, petai. Masya Allah, kebun telah bersih. Jaga dengan baik. Itu apa? Pondok orang? Dia tanam apa, Din? Dia tak ada pokok kayu dia ada, tak ada tanaman. Oh, okey. Sungai mana, Din? Sungai? Sungai Jauh lagi? jauh lagi. Jauh lagi ya. Cantik kebun ni. Very good untuk diusahakan. Tak tekang lawa dah. Subhanallah. Untuk tanah di Kampung Peris, saya nak usahakan dari sini sehingga ke hujung tu, sekitar panjang dalam 40 meter ke 20 meter tanah kosong untuk kita usahakan tanaman pertama tebu, bunga kantan, halia dan serai. Jadi insya-Allah tengah mencari siapa yang berminat. Hari ni ada majlis hari raya pondok Al-Abrar. Tengok menu yang ada sebagai kuih.
Laksam hari ni. Macam-macam dia ni. Macam-macam ada. Itulah. Lontong. Itulah. Alhamdulillah. Ni tapai. Daun getah. Bicara, karipap, lontong. Waktu saya solat ni tidak ada program apa-apa dan bukan waktu semayang pun. Saya tak ada ramai. Tapi kalau ada semayang, waktu semayang dan juga program, dia untuk guru tu akan penuh. Dia untuk guru. Suasana Masjid Muslilah. Di Jumaat diadakan kuliah duha untuk guru. Jadi kawasan ni penuh dengan gerai-gerai mereka yang berniaga. Suasana happening lah kalau waktu hari Jumaat. Parking pun tak cukup. Penuh dengan kenderaan dan mereka sudah biasa dengan suasana begini, berniaga, pelbagai makanan, juadah, minuman dan sebagainya. Check-in Qatar Airways. Alhamdulillah, saya telah pun boarding. Sorry, bukan boarding. Check-in Qatar Airways. Alhamdulillah. Flight penuh katanya. Penuh, full flight. Kebanyakan daripada Australia, transit di Malaysia juga. Berlepas ke Doha jam 8.20. Sekarang ni sekitar pukul 6. InsyaAllah. Sekarang nak menuju ke Departure Hall, Gate C1, pelepasan antarabangsa. Tempat ini biasanya menjadi tumpuan kalau mereka yang menghantar penumpang akan ramai di sini. Pelepasan antarabangsa Balai Immigration. Saya nak masuk cepat sebab nak uruskan diri, nak semayang, nak bersihkan diri sebagainya, insya-Allah. C1 to C37. No driver. Mana luas. Selepas aerotrain, kita akan mencari gate C1. C1 terus ke sana. Ini penumpang bersiang siul mencari gate masing-masing. Bagi mereka yang selalu travel daripada KLIA, ada surau. Surau tempat wuduk yang selesa di tingkat 1, berhampiran dengan gate C. Gate C diagram tu dah. Okay. Immerse yourself in our corresponding flight entertainment system. Alhamdulillah sudah pun sampai Doha Airport. Transfer kita mahala ke sana untuk mencari gate untuk flight seterusnya. Masa yang ada sekitar 2 jam. InsyaAllah rasanya sudah pun berada dalam kawasan, tak perlu keluar, hanya mencari gate yang seterusnya. Ada aerotrain. Doha Airport ni cantik. Airport negara kaya, penuh dengan facilities, internet for free, pelbagai kemudahan ada. Ya. Cuma sekarang ni waktu pukul 10.55 malam.
not peak hours. Alhamdulillah, baru selesai security transfer. Kita ada di Doha Airport dan kita akan cari gate untuk diselat. Okey, gate dah keluar A6. Kita menuju ke A6. Sekitar 3-4 minit dari sini. Airport Doha. Alhamdulillah dapat tempat duduk. 27-ish ice seat. Flight tak penuh. Banyak tempat kosong. Dublin. Oh, Doha Dublin. Alhamdulillah, lagi 1 jam 20 minit untuk sampai di Dublin. Keadaan lancar, tak ada turbulent. Terasalah gegaran berkali tetapi tidak teruk. 900 minit Doha to Dublin. Kita diberikan breakfast. Apa kita tengok breakfast kita? Ada roti, croissant, potato dan juga spinach bersama dengan puding dan juga buah-buahan. Kopi O tanpa gula, orange juice dan air. Suasana tenang biasa, tidak ada ramai penumpang, hampir separuh tidak ada penumpang. Tenang. Kalau kita berada di mana? Di Europe, di perairan antara Amsterdam dan juga Switzerland. Bukan perairan, ruang udara. Mari kita tengok ya. Ini Europe. Besar Europe ni. Kapal melalui daripada selatan Europe, Istanbul, Rome dan masuk bahagian tengah udara Switzerland, Germany dan terus ke atas utara ruang udara Holland, akan cross lautan Mahala ke United Kingdom, melalui ruang udara London dan seterusnya lautan Irish untuk sampai ke Republic of Ireland, Dublin Airport. Itulah laluan yang biasa digunakan bahagian tengah Europe, daripada selatan terus ke utara. Qatar Airways terbang dengan baik, alhamdulillah. Atas Amsterdam, Frankfurt, London di sini, Zurich di sini, datang daripada bawah Doha, Middle East, Timur Tengah, melalui Arab Saudi, terus
ke Palestine utara sehingga sampai ke masuk selatan Eropah. Mari kita lihat. Alhamdulillah, selamat datang kembali ke Dublin Island untuk 5 minggu bagi menguruskan Hibiscus Store, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, pagi ini saya menerima pala Afrika untuk customer Nigeria, Congolese, Cameroon, South Africa, Guinea dan lain-lain. Pala ini diterbangkan daripada Afrika ke kedai saya. Kita akan jual untuk customer-customer kita hari ini. Saksikan sehingga penghabisan video. Hari ini cuaca di island tidak begitu panas. Sejuk di luar, sekitar 17 degree. Bunga-bunga telah keluar, musim bunga sudah turun. Inilah Hibiscus Store. Saksikan. €1,000. Ini dalam Ini €1,000. bawah. Yeah. It's not. Alhamdulillah, kedai hari ini hidup, Masya Allah. Sayur yang bertimbun tadi telah boleh ada, sikit saya tinggal, dan banyak customer hari ini datang. Alhamdulillah. Kita teruskan perjuangan dalam perniagaan ini. Mudah-mudahan terus mendapat sambutan dan berjaya. Okey. Alhamdulillah, kedai hari ini hidup, Masya Allah. Sayur yang bertimbun tadi telah boleh ada, sikit saya tinggal, dan banyak customer hari ini datang. Alhamdulillah. Kita teruskan perjuangan dalam perniagaan ini. Mudah-mudahan terus mendapat sambutan dan berjaya. Yang bestnya waktu di island ni, saya suka waktu di island sekitar bulan April sehingga bulan September. Maknanya musim bunga menghala ke musim luruh. Cuaca sedap, hanya pakai baju nipis atau jaket nipis di luar sekitar 15 ke 17 degree. Ya, bunga-bunga dah naik. Alhamdulillah. Matahari pun keluar hari ini terang. Ya. Inilah kedai saya, kedai Hibiscus Store yang saya dah mulakan sejak tahun 2007. 8 bulan 6 2007 sehinggalah ke hari ini. Terus saya berniaga membawa produk dari Malaysia dan juga menjual barang-barang Afrika. Unit sana sehingga ke sana. Kawasan Roscoe yang semakin hari semakin sibuk. Inilah Luken, tempat penempatan ramai masyarakat Malaysia di sini. Terima kasih mereka yang menonton video ini dari permulaan sehingga ke penghabisan. Teruskan menyokong saya, teruskan berdoa agar perniagaan saya Hibiscus Store berterusan maju sehingga mencapai apa yang dihajati.
insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.